Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Saya doakan semua kawan-kawan berada dalam keadaan sehat sejahtera. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA YouTube channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi satu lagi resipi yang amat popular di seluruh dunia, iaitu cream puff, kerana ianya amat sesuai dihidangkan di sebarang majlis. Jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan dan cara-cara untuk membuat cream puff ini. Langkah pertama adalah penyediaan kulit cream puff ataupun pastry. 300 ml air kosong, 150 gram ni saya pakai butter lah, margarin pun boleh ya, dan 1/4 sudu teh garam. Kita akan masak sehingga kita punya adunan ini mendidih. Masukkan tepung gandum sebanyak 150 gram. Kacau sebentar, tutup api tetapi teruskan kacau sehingga ia menjadi kental. Pasang semula api yang rendah, kacau sehingga kelihatan ada kerak macam ni. Kemudian tutup api tetapi terus lagi kita kacau adunan kita. Alihkan ke dalam bekas lainlah. Semasa adunan kita ini masih lagi panas-panas, kita akan kisar. Okey, kita akan bubuh speed 2 atau yang sedang. Ini adalah bertujuan supaya kita punya adunan ini cepat sikit sejuknya dan ianya akan bergabung dengan sempurna. Okey, kawan-kawan, kita akan kisar adunan ini sehingga uap ataupun asapnya hilang lah. Maknanya dia tak berapa panas. Dan apabila kita rasa panas suam-suam kuku, okey, bolehlah kita masukkan kita punya telur. Kawan-kawan, kita masuk 1 biji telur untuk sekali kisar ya. Okay. Masuk pula telur yang kedua, telur yang ketiga, dan kita kisar menggunakan kelajuan yang sedang ataupun nombor 2. Telur yang terakhir nombor 4, dan kisar sehingga semuanya bergabung sempurna. Masukkan 1 sudu teh esen vanila untuk menghilangkan honey telur. Kautkan adunan di sekeliling mangkuk itu menggunakan spatula. Kawan-kawan, bila dia dah susah kita nak kisar macam ni, maknanya dia dah betul-betul dah bergabung lah. Okey, kita berhenti ya. Biarkan piping bag ya. Yang ini saiz yang besar, dan bahagian yang bawah ni kan kita lipat masuk dalam kita punya bekas ni, adunan kita ni. Piping bag yang mula-mula kita isi tadi tu kan, kita potong macam tu. Okey. Lepas tu saya ikat dengan getah. Okey. Supaya bila kita picit nanti kan dia tak ada keluar belah atas. Icing nozzle yang saya akan pakai adalah yang saiz 4B. Okey, cara kita nak potong kita punya piping bag ni banyak mana. Kita tengok ni ya. Kita punya nozzle ni kita bahagi 3. Okey, kita akan potong 2/3 lah. Okey, dan nozzle kita ni. Jadi bahagian bunga-bunga acuan tu terletak di bawah ya. Masukkan ke dalam piping nozzle. Kita sediakan loyang pembakar. Kalau jenis yang hitam macam ni, dia non-stick. Jadi kan tak perlu kita oles ataupun sapu
margarin ataupun mentega. Kalau yang biasa punya loyang, kita kena sapulah dengan margarin atau mentega. Okey. Bentukkan kulit puff ataupun pastry 2,5 kali pusingan seperti yang dipaparkan dalam video ini. Jangan lupa preheat ataupun panaskan oven. Suhunya 190 darjah Celsius, api atas bawah selama 15 minit. Basahkan satu jari dan tekan bahagian yang seperti tanduk ini ataupun bahagian puncak ini untuk mengelakkan dia cepat hangus apabila dibakar. Sebelum kita nak membakar, kita nak kena spray dengan air dulu ya. Kita spray sikit ya. Letak loyang di shelf yang paling bawah, api atas bawah, suhunya 190 darjah Celsius, masanya 20 minit ya. Kita angkat puff kita ni daripada oven dan terus hentakkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tujuannya untuk mengelakkan kuih kita ni kecil ya. Kita nak tahu sama ada kuih kita berjaya tidak, kita jentikkan. Bunyi macam kosong kan? Itu maknanya dah berjaya lah kuih kita ni. Kita akan redaikan supaya ianya sejuk. Dan kita, bahagian yang kedua pula adalah penyediaan sos cream puff atau dikenali juga sebagai diplomat atau dikenali juga sebagai fla susu. Bahagian A, fla susu ataupun cream puff adalah 75 gram gula pasir, 1/4 sudut teh garam, 175 ml susu penuh krim ataupun full cream milk. Untuk bahagian B, fla susu ataupun cream puff adalah 50 gram tepung jagung, 2 biji kuning telur, 150 ml susu full cream, 1 sudu makan vanilla essence. Kita masak adunan A tadi tu menggunakan api yang sedang-sedang. Apabila adunan susu telah mendidih, kita masukkan pula adunan bahagian B ataupun yang tepung jagung tu dan kita tapis sebab takut ada bahan-bahan yang tidak larut ya. Okey kawan-kawan, kita kacau sehingga ianya kental ya. Apabila bancuhan kita ni dah kental macam ni, kita tutup api. Okey, tapi kita terus kacau juga ya. Kita terus curahkan kita punya bancuhan yang kita dah masak tadi tu ya. Panas. Okey ya. Menggunakan cling wrap ni, kita tutup adunan kita ni. Okey. Biarkan ianya sejuk. 250 ml whipping cream dalam keadaan sejuk. Whipping cream ini dengan kelajuan yang tinggi ya ataupun high speed sehingga ianya kembang 80% sahaja. Okey. Setelah whipping cream ini sedikit kental ataupun dalam keadaan sedikit kaku, bolehlah kita berhenti mengisar. Kita punya whipping cream ni kita masukkan ke dalam bekas ataupun mangkuk yang lain. Tuhan susu yang telah kita sejukkan, saya masukkan ke dalam peti sejuk ya. Menggunakan bekas yang sama, kita blend ya. Menggunakan kelajuan yang tinggi. Kita masukkan kita punya whipping cream tadi tu. Kau masukkan lagi keseluruhannya ya. Sekarang kita masukkan adunan kita ni dalam piping bag. Okey. Bolehlah masukkan ke dalam piping bag yang dapat 2 lah nanti ya, kita masuk lagi 1.
Ada dua cara untuk mengisi isian ataupun krim ke dalam puff kita. Kita akan buat lubang bentuk X macam ni ya. Masukkan kita punya icing ataupun doormat kita dan kita tekan ya, tengok macam ni. Kita tekan sehingga ada rasa macam penuh lah. Okey. Kawan-kawan boleh juga menggunakan chopstick untuk bubuh kita punya krim ya. Ni kita buat macam kata kita poke ataupun buatkan lubang macam tu, tekan saja macam tu. Lepas tu masukkan kita punya icing dan kita tekan sehingga kita ada rasa macam penuh lah. Okey. Dah nampak tu dah penuh dah. Okey. Cara kedua untuk mengisi krim ke dalam puff adalah kita akan potong menggunakan pisau macam tu, tapi pastikan bahagian yang ini kan tak terputus. Okey. Macam tu. Bila kita buka, dia macam ada berpoket ya. Ini adalah kita kata puff yang berjaya kita buat. Dia ada bahagian luar ni. Luar masuk ke dalam. Okey. Lepas tu kita akan tutup. Macam tu. Okey. Jadilah dah kita punya cream puff ni. Saya nak kongsi apabila kita punya cream puff ni kita simpan di dalam peti ais di bahagian freezer, dan apabila kita nikmati ianya, wah, rasa seperti kita makan aiskrim vanila. Okey, ini yang saya telah bekukan semalaman. Jadi kita nak tengok macam mana ya. Potong. Kawan-kawan tengok. Oh, sedapnya. Kita buka lagi satu ya. Tengok macam mana rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kawan-kawan. Uji rasa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya flan ataupun krimnya ni setelah sejuk beku betul-betul seperti rasa aiskrim vanila. Sedap, berlemak. Tidak terlalu manis. Rasa lagi lah, sedap. Dan kulit dia ni lembut dan amat enak. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Jangan lupa kawan-kawan ya, cubalah buat cream puff yang memang tak dapat dinafikan, sangat enak dan sedap. Dan kalau boleh simpan di dalam freezer. Dan apabila kita menikmatinya, rasanya betul-betul seperti kita menikmati aiskrim Cornetto. Okey? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.